Hai dan selamat datang semua. Dah bersedia untuk satu pengembaraan saintifik ke dalam dunia haiwan yang penuh dengan keajaiban? Hari ini, kita akan sama-sama bongkar beberapa rahsia terbesar alam haiwan, semuanya berdasarkan buku teks kita. Baiklah, jom kita mula dengan satu persoalan yang besar kan? Kita tengok di sekeliling kita ada macam-macam jenis haiwan dan mereka sentiasa ada dari generasi ke generasi. Macam mana mereka buat ya? Semuanya berkait rapat dengan cara mereka memastikan kaum mereka atau spesies mereka tak hilang dari muka bumi ni. Ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan tengok gambaran besar dunia haiwan. Lepas tu, kita akan selami cara mereka membiak. Kemudian, kita akan siasat anak haiwan ni serupa tak dengan mak ayah dia. Dan akhir sekali, kita akan rungkai misteri kitar hidup. Jom kita mulakan. Okey, perhentian pertama kita, dunia haiwan hebat. Di sinilah kita akan fahamkan satu konsep asas yang membolehkan dunia haiwan ni terus kekal wujud dan berkembang maju. Jadi, perkataan penting kat sini ialah pembiakan. Apa tu pembiakan? Senang cerita, ia adalah cara makhluk hidup menambah bilangan mereka. Tujuannya satu, iaitu untuk pastikan spesies mereka sentiasa ada dan tak akan pupus. Inilah cara mereka menyambung legasi keluarga haiwan mereka. Sekarang, kita dah sampai ke penemuan besar yang pertama dalam safari kita ni. Macam mana sebenarnya haiwan-haiwan ni membiak? Adakah semua caranya sama? Jom kita siasat. Rupa-rupanya dalam alam haiwan ni ada dua strategi utama. Ada haiwan yang bertelur dan ada pula yang melahirkan anak. Walaupun caranya nampak sangat berbeza, matlamatnya tetap sama untuk meneruskan zuriat. Okey, sekarang giliran anda pula jadi saintis muda. Cuba tengok haiwan-haiwan yang ada ni. Boleh tak anda kelaskan mereka ikut cara pembiakan? Cuba fikir sekejap. Yang mana satu bertelur dan yang mana satu melahirkan anak? Jom kita semak jawapan sama-sama. Untuk kumpulan yang bertelur, kita ada kura-kura, ikan emas, lebah dan belalang. Bagi yang melahirkan anak pula, kita ada kerbau, monyet, kelawar dan ikan lumba-lumba. Mesti ada yang terkejut kan? Walaupun kelawar boleh terbang dan ikan lumba-lumba hidup dalam air, kedua-duanya sebenarnya mamalia, sama macam kita. Jadi, mereka melahirkan anak, bukannya bertelur. Hebat kan? Baiklah, penggembaraan kita diteruskan. Sekarang kita dah tahu macam mana haiwan membiak, jom kita siasat satu lagi misteri. Adakah anak haiwan ni sentiasa nampak sama macam ibu bapa mereka? Ini soalan yang menarik kan? Kalau kita tengok bayi manusia, selalunya kita akan kata, muka macam ayah dia atau mata ikut mak dia. Tapi adakah benda yang sama berlaku untuk semua haiwan? Jawapannya ialah tak semestinya. Sebenarnya ada dua kemungkinan. Ada anak haiwan yang memang nampak macam versi kecil ibu bapa dia dan ada juga yang rupa dia sangatlah berbeza sampaikan kita mungkin tak sangka pun siapa induknya. Jom kita tengok contoh pertama. Anak beruang. Comel, gebu dan yang paling penting, ia nampak macam seekor beruang. Boleh dikatakan ia ni salinan mini ibunya. Cuma saiznya jauh lebih kecil. Sekarang cuba tengok makhluk ni pula. Percaya atau tidak, ulat beluncas ni sebenarnya anak rama-rama. Langsung tak sama dengan ibunya yang cantik dan bersayap tu kan? Ini adalah contoh terbaik anak haiwan yang rupa parasnya sangat berbeza dari induk. Perbezaan yang sangat ketara antara beluncas dan rama-rama ni membawa kita ke perhentian kita yang terakhir dan mungkin yang paling menakjubkan, kitar hidup haiwan. Bersedia sebab kita akan saksikan beberapa transformasi yang luar biasa. Jadi, apa sebenarnya kitar hidup ni? Mudah saja. Ia adalah satu siri peringkat-peringkat perubahan yang haiwan lalui dari ia lahir sehinggalah ia dewasa dan kemudian membiak. Pendek kata, ia adalah sebuah perjalanan hidup seekor haiwan. Konsep kitar hidup ni boleh digambarkan dengan baik sekali. Cuba bayangkan, ia seperti satu bulatan, satu pusingan perubahan yang tak pernah berhenti. Setiap peringkat akan membawa ke peringkat seterusnya dan akhirnya ia akan kembali ke permulaan untuk generasi yang baru pula. Jom kita ambil kitar hidup rama-rama sebagai contoh kita yang paling jelas. Semuanya bermula dari sebiji telur yang kecil. Kemudian, telur ni menetas menjadi larva ataupun beluncas yang tugas utamanya hanyalah makan dan membesar.
Selepas tu, ia akan berubah menjadi pupa dan di dalam kepompong inilah keajaiban berlaku. Akhirnya, seekor rama-rama dewasa yang cantik pun keluar, bersedia untuk memulakan semula kitaran hidup ini. Subhanallah, sungguh menakjubkan. Nampaknya safari kita dah hampir sampai ke penghujungnya. Jom kita berhenti sekejap dan kita imbas kembali semua penemuan-penemuan hebat yang telah kita buat hari ini. Jadi, ini dia rumusan pengembaraan kita. Perkara paling utama kita belajar, haiwan membiak untuk sambung zuriat. Caranya ada dua, sama ada bertelur atau melahirkan anak. Anak-anak haiwan ni pula, ada yang serupa dengan induk macam beruang dan ada yang sangat berbeza macam rama-rama. Dan akhir sekali, banyak haiwan melalui satu siri perubahan hebat yang kita panggil kitar hidup. Dan sebagai penutup perkongsian kita, saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Selain rama-rama, haiwan apa lagi yang anda rasa melalui transformasi yang hebat macam ni dalam hidupnya? Teruskan rasa ingin tahu anda tu dan jangan berhenti meneroka. Dunia sains sentiasa menanti untuk diterokai.